Hari ini saya nak kongsikan bagaimana cara dia untuk kita memperkenalkan diri kita semasa temu duga. Semasa temu duga kerja, kena perkenalkan diri dengan cara yang santai, relax dan jangan nampak keras sangat. Nada mesti sopan. Selamat pagi tuan-puan. Terima kasih atas peluang yang diberikan ini. Nama saya Abu bin Kasim, merupakan pemegang ijazah sarjana muda pengurusan majlis dari UiTM. Saya adalah seorang profesional dalam bidang pentadbiran dan pengurusan. Sepanjang pelibatan saya dalam pelatihan industri sebelum ini, saya telah berjaya menguruskan sistem fail digital bagi 5 projek mega serentak, di mana ia meningkatkan kecekapan diri saya, meningkatkan kecekapan carian dokumen jabatan sebanyak 30%. Melihat posisi ini di jabatan sebagai platform terbaik untuk saya menyumbangkan kepakaran saya dalam membantu organisasi mencapai visi jabatan. Tempoh yang diberikan untuk memperkenalkan diri adalah hanya sekitar 2 hingga 5 minit sahaja. Perlu nyatakan apa yang telah kita lakukan sebelum, semasa dan selepas. Terangkan secara ringkas bagaimanakah kita dapat menyumbang kepada jabatan berkenaan. Jangan kaitkan dengan isu-isu peribadi seperti tak cukup duit, sara hidup yang tinggi.